Oleh itu, 15.8 bilion ringgit aset dan wang berjaya dipulihkan menerusi tindakan pasukan petugas khas pelbagai agensi. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kejayaan itu mencerminkan keberkesanan kerjasama pelbagai agensi dalam membanteras jenayah korporat dan manipulasi pasaran saham. Menurut Tan Sri Azam Baki, jumlah berkenaan melibatkan aset yang diselamatkan daripada pelbagai kes jenayah kewangan termasuk penipuan, rasuah dan pelarian cukai. 15.8 billion have been collected, never happened before. This is something that the synergy all law enforcement bersama-sama untuk kita memeteras isu-isu berkaitan dengan apa-apa juga isu-isu pelarian cukai, jenayah korporat dan sebagainya untuk kita kembalikan wang ini kepada rakyat. Beliau berkata tindakan penguatkuasaan memberi tumpuan kepada pelbagai modus operandi termasuk penipuan pelabur, salah guna kuasa serta manipulasi saham. Dalam tempoh 2 tahun akan datang, pasukan petugas khas pelbagai agensi itu akan mempergiat usaha pemulihan aset, khususnya melibatkan baki dana yang masih berada di luar kawalan pihak berkuasa. Selain itu, siasatan berkaitan beberapa kes saham juga telah dimuktamadkan dan diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Jelasnya pihak polis pada masa sama sedang meneliti dakwaan kewujudan kumpulan jenayah terancang dalam sektor korporat.